Saya suka dengan cadangan daripada Tuan daripada Sinar Harian ni tentang peranan PIBG. Perkasakan PIBG. Saya nak tanya sini. Dalam setahun berapa kali kita pergi mesyuarat PIBG? Yuran PIBG bayar tak? Bayar. Ada tak bergaduh pasal yuran PIBG ke itu ini apa semua? Sumbangan apa sumbangan. Kadang-kadang siapa jadi presiden PIBG tahulah kan. Nak collect yuran setengah meninggal kan, lepas tu nanti komplain macam-macam, yuran tak bayar, masa meeting cakap bukan main, hati kita koyak rabak dan sebagainya. Dalam reformasi pendidikan yang diperkenalkan oleh KPM ada 10 perkara. Antaranya adalah peer teaching. Okay, peer teaching ni untuk dalam satu kelas tu ada 2 atau 3 orang cikgu. Kalau tanya saya dengan keadaan yang buat sekarang ni, confirm tak akan berlaku. Why? Perjawatan terhad. Tak ada macam mana you nak buat peer teaching. Sebab itulah perkukuhkan PIBG. Ini saya nak ambil satu model yang berlaku di Amerika Syarikat dan di UPSI saya sedang laksanakan di sekolah saya. Saya ada sekolah rendah dan juga ada NCDRC, Pusat Pendidikan Awal Kanak-Kanak, lebih kurang dalam 300 orang student ada. Dalam setahun, seminggu, hari yang dipilih oleh parents tu, dia volunteer untuk berada di kelas anaknya, untuk membantu guru menjadi tenaga pengajar. Volunteer. Volunteer. Kadang-kadang kalau kita nak upah, nak apa, tak dapat. Jadi, automatically cikgu ni dapat berkenalan dengan mak bapak yang ada. Mak bapak yang ada pun memahami isu dan perkara sekolah yang berlaku. Ini boleh dilaksanakan kalau Selangor berani, Selangor jadi yang pertama. Kerana kerajaan dah luluskan 7 hari kan untuk cuti tanpa rekod sukarela. Kan? So parents duduk, so you understand tentang isu sebenar yang berlaku di sekolah. Apa masalahnya? Anak you macam mana? Dan anak you, dia nak buat perangai tak senonoh pun dia seram juga. Bapak dia ada. Tapi mak janganlah jealous pula bila cikgu WhatsApp kat bapak. Ini beberapa perkara yang harus kita tengok. Ini salah satu kaedah untuk memperkukuhkan. Bagilah banyak peruntukan pada PIBG pun, selagi ibu bapa bukan sebahagian daripada sekolah, keterpisahan ini akan berlaku. Mengapa? Kerana sekolah hari ini seperti terpisah dengan masyarakat, masyarakat terpisah dengan sekolah. Parents hantar anak pukul 7.30, pukul 4 ambil. Tak tahu pun apa yang berlaku. But apabila berada di sekolah, maka ini berlaku. Ini yang dilaksanakan di Amerika Syarikat. Saya 3 tahun di sana, di Kedutaan Besar Amerika Syarikat, Washington DC, di Virginia. Wajib dalam 1 tahun 7 hari. Bukan 7 hari betul-betul. Untuk saya sebagai parents berada di dalam kelas anak saya, membantu guru. Dan even kadang share tau, dia punya learning material apa semua. Okey, dalam hari ni akan belajar apa, so duduk bersama-sama. Dan guru pun harus terbuka. Kadang-kadang cikgu pun berat nak terima mak bapak. Mak bapak ni ada yang banyak songeh, ada yang diva, ada yang itu ini. Kan? Tapi kita terima je lah. Bila mak bapak faham akan situasi yang berlaku di sekolah, mudah kita tahu. Sekarang ni cikgu, saya pun cikgu jangan terasa kita nak jadi Superman. Kita nak selesaikan semua, takkan selesai. Involve the parents. Call the parents. PIBG mainkan peranan yang paling penting. Tak boleh mula seminggu 3 hari. Jangan terkejut di US yang ajar pengakap adalah mak bapak. Bukan cikgu. Ajar pengakap ni, co-curriculum yang ajar ni mak bapak. Saya tepuk kepala. Isteri saya kena tengok modul pengakap apa semua. Okay, dia ajar kat rumah. Anak-anak berkumpul. Apa semua. Cikgu ni banyak fokus pada perkara-perkara yang ada. Ke jurulatih dalam sukan bola sepak, ke rugby. Sekolah yang kaya, hire jurulatih. Sekolah yang tak ada bapak, mak bapak dia yang terlibat. Jadi saya lihat hubungan komuniti, masyarakat rasa bahawa sekolah tu belong to them. Habis je semester tu, contoh anak saya belajar ada 6 kelas. Kelas yang pertama muzik, ada konsert. Mak bapak dipanggil, jemput datang tengok konsert. Lepas tu dia bagi pula mak bapak main piano, anak pula ajar. Itu konsert. Kelas kulineri, presentation anak, kami pun dijemput. Jadi dalam setahun tak lari 5 ke 6 kali, dalam satu semester 5 ke 6 kali parents akan berada di sekolah. Kalau tanya saya, ini boleh kita imarahkan. Ini sedang saya wujudkan di dalam usi sekolah kami kecil, tak besar. Tapi kalau dapat disebarluaskan, maka isu yang berlaku hari ini adalah keterpisahan masyarakat dan sekolah dapat kita atasi. Terima kasih.